Mananya haram. Aku pernah suka haram dah. Daging Wagyu kat sini dapat sijil halal lah. Spot makan Wagyu Unlimited dekat KL, makanlah banyak mana pun. Inilah dia Yakiniku Tenshin yang terletak di Avenue. Bagus lah. Bagus lah influencer di atas ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada satu lagi kedai Yakiniku yang saya tak faham. Kenapa orang Melayu yang di hire sebagai influencer untuk buat review pasal kedai ni. Okey, baik. Kedai ini dia beri nama Yakiniku Tenshin. Okey. So, yang influencer seorang lagi ni beritahu, aku tak bodoh nak makan tempat yang tak ada halal. Cerita apa ni? Dah terang-terang tidak ada halal daripada Jakim. Okey, boleh semak di laman web portal e-halal Jakim. Dan menu di dalam Yakiniku Tenshin ini juga ada menyediakan arak. Kasbet terang-terang menu, nampak tak ni? Okey, korang boleh search Google. So, dekat celah mana yang halalnya? Kalau korang claim daging tu halal daripada Australian beef, okay, fine. Tapi korang ada declare tak cara macam mana korang buat kuah, cara macam mana korang buat menu tersebut. Daging, saya boleh kata saya beli telur di Rosyamad. So tolong hati-hati. Ini telah menjadi satu normalisasi kepada influencer-influencer yang bodoh ni, yang ambil job buat review kedai yang tidak ada halal daripada Jakim. Certified halal daripada Jakim is the most important thing kepada kita, kerana kita tak nak in a 5-6 years, like I said, our new younger Islamic generation akan jadikan ini satu normalisasi. Viral je pergi makan, sedangkan kedai itu tidak mempunyai halal. So tolong avoid Yakiniku Tenshin kerana tidak mempunyai sijil halal daripada Jakim. Saya sangat sedih dengan influencer Melayu dua orang ni kerana tidak menggunakan otak. Baik, Assalamualaikum.